Dan rugilah kita jika kita tidak mengambil kesempatan untuk juga menambahkan ilmu pengetahuan. Antara doa yang diajar oleh Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Allah ajar supaya katakanlah wahai Tuhan tambah untukku ilmu. Tak ada dalam Quran, walaupun tak salah, tak ada supaya zidni mala, tambah harta. Tapi yang ada dalam Quran, zidni ilma, tambahkan ilmu. Maka doa menambah ilmu itu disuruh oleh Allah. Walaupun sampai dah tua, disuruh oleh Allah. Dan ini kesempatan mengenali mereka ini daripada negara-negara orang Islam, sebahagian negara minoriti Muslim. Tuan-tuan tahu apa berlaku pada Nigeria? Trump, Assalamualaikum. Trump bom Nigeria. Atas alasannya lah, dia kata dia dapat kerjasama dengan kerajaan Nigeria. Tuan-tuan tahu apa berlaku sehari dua ni? Amerika mencolek Presiden Venezuela. Bukan soal presiden itu tidak demokratik dan seumpamanya, itu satu persoalan. Tapi dia telah menceroboh kedaulatan, sovereignty negara yang lain dengan mudah. Peperangan ataupun mereka gempur tak sampai 24 jam, dia sudah berjaya untuk mengambil presiden Venezuela. Venezuela bawa ke negaranya, dan hari ini diheret ke mahkamah. Tetapi cuba kita ingat sedikit, Venezuela ni besar, tak sampai beberapa jam dia tangkap presiden negara tu. Adapun Gaza, saiznya kurang separuh daripada negeri Perlis. Negeri Perlis ni bahagi dua, dia kurang lagi. Gaza. Kat 3 tahun dah dia perang. Israel, Amerika, bantuan Europe Barat, mereka tak boleh tangkap para pejuang. Walaupun mereka berjaya bunuh sebahagian, tapi mereka tak dapat hapuskan. Bahkan boleh lagi pejuang Palestin bawa tentera Israel yang ditawan itu, letakkan di dalam tahanan mereka, pun mereka cari tak jumpa. Bukan kita soal apa, tapi soal menunjukkan dari segi nekat umat ini lebih kuat. Lebih kuat. Tak ada persenjataan, negara dikepung, senjata tak boleh masuk. Tapi sampai hari ini terpaksa berunding dan tak boleh dihapuskan. Itu juga satu pengajaran kepada kita semua.